Hello Leman, sila datang ke bilik saya sekejap. Bawa laporan saya email dekat awak tu. Okay. Apa yang bos buat ni? Apa hal Leman pagi-pagi ni? Aduh. Kita punya laporan kewangan tu. Kenapa? Bos tengoklah sendiri. Oh, laporan ni. Tak apa. Kau jangan risau Leman. Kau dengan aku jangan tahu. Lagipun, kau tu kan ketua jabatan PKP. Mana boleh risau? Kalau pihak atasan tahu, habis kita kena pecat. Alah, kau ni macam tak pernah pula kau buat benda ni semua. Sebelum ni okey je. Oh, sekarang kau nak kena haram. Benda ni salah bos. Kalau pihak atasan tahu, habis kita. Kau diam. Aku tak nak dengar apa yang kau cakap. Kalau majlis tertinggi tahu pasal benda kau, habis kau. Okey lah. Sini saya approve laporan kewangan ni. Macam ni lah. Kalau kau macam ni selalu, tiap-tiap tahun aku bagi kau APC tau. Kau ingat senang nak dapat APC tu. Dah, rembus. Korang, nanti kan bos dah masuk tu nak buat apa Weh, jom lah hujung bulan ni pergi Queen's Fair celebrate Christmas lah. Boleh. Jom kak kita pergi. Baik. Kenapa bonus bulan ni tak keluar lagi? Ya. Sekejap aku cari. Salah weh, tak dah masuk lagi. Kenapa ya? Alamak. Sebenarnya kalau ikutkan ni rahsia, tapi tak apalah aku bagi tahu korang. Pelaburan syarikat kita banyak rugi. Serius lah. Serius. Kalau ikutkan sebenarnya bos tak bagi tahu korang, tapi tak apalah aku terpaksa bagi tahu. Bos pun, aku dah cakap dengan bos tu yang aku marah bos hari tu, tapi dia suruh aku relax je, dia suruh aku diam. Dia aku tak puas hati tu. Habis tu macam mana ke plan kita? Tak tahulah weh. Dah, aku balik dulu lah. Yelah, jom lah. Tuan Razak, kami dari pegawai SPRM dan kami dapati sejumlah wang dana telah dimasukkan ke dalam akaun peribadi Tuan tanpa kelulusan kami. Tuan ada penjelasan? Saya cuma pinjam je. Nanti syarikat dah stabil, saya pulanglah balik. Maaf Tuan, itu bukan pinjam. Itu satu kes. Mau tahu kes apa? Kes apa? Itu satu kes pecahan. Jadi Tuan tolong beli kerjasama dan kami terpaksa bawa Tuan ke balai untuk siasatan lanjut. Jenayah Kuala Putih tidak memerlukan senjata atau kekerasan. Ia bermula daripada sebuah keputusan untuk menipu demi menutup kesalahan. Tapi akhirnya, segalanya musnah. Kepercayaan, nama, maruah.